kita kurang pujian. Lepas tu dia rasa kurang kesayang. Dulu macam kita tak ada anak-anak tu, kita tak rasa. Macam mana nak cakap ya? Kita tak rasa. Feeling tu tak ada. Ada anak sendiri, kita rasa kita tengok anak-anak kita tu macam kita. Kita anggap anak tak sekolah. Saya akan belai, saya akan peluk. Cikgu perempuan boleh cikgu lelaki dengan perempuan? Tak lah. Ya betul. Perempuan lelaki lah. Kalau Saya murid. cikgu perempuan lain. Tak boleh. Kalau tu kena berlapik pun boleh. Ada cikgu yang tu boleh kena guna kill kan. Okey. Jadi tapi mana kalau tak mampu tu tak apa. Dia dua tiga perkara, sentuh iaitu peluk atau berikan sentuhan apa-apa yang mana yang ni lah yang boleh lah kan. Yang kedua, kita kena berikan pujian. Berikan pujian. Sekarang ni ramai dia kita kurang pujian. Lepas tu dia rasa kurang kesayang, dia cari perhatian. Bila kurang, yang ketiga adalah perhatian. Bila tiga perkara ni kurang, itu yang dia akan menyebabkan, itu kata tadi tu kes tu, dia akan tunjuk perangai yang menyebabkan orang nampak. Yes, Protes lah. dia bukan cerita budak je ni, orang tua pun sama, iaitu suami isteri. Ini kena ingat ni. Dia buat perangai dia akan buat perangai kalau tak cukup kasih sayang. Sampai isteri ramai pula lagi lah kena kan. Saya lah. Tak, dia kalau satu tu yang kita risau ni, yang ramai tu macam makin dia ada. Tak betul. Yang satu lagi bahaya daripada yang ramai tu kan kau ada. Kalau yang empat tu dia kata alah kan. Itu kata lah tu part tu tak ada masalah. Yang masalah banyak pada satu. Nak pergi empat tu yang masalah. Itu